juga. Maksudnya why tu why yang sama, cuma cara dia ubah. Okay, apa beza kalau benda tu benda kita nak buat ataupun dari segi fikir dan rasa, dia benda yang sama kan? Betul tak? Tu. Dia Benda event yang sama, tapi dia Betul. berbeza sebab kalau kita berfikir it is macam structured. Betul. Kalau you rasa it's more abstract, tapi it's really dia lebih terkesan lah. Betul, dia macam mana? Susah je kan nak terang benda ni. Dia macam Faham? Dia macam benda yang kalau rasa ni kalau kita gunakan logik, dia macam tak logik. Kalau berbanding logik ni senang lah logik 1+1 2. Betul?